episod sebelum ni kita dah travel daripada KL sampai ke Satun dan kita pergi singgahannya, kita makan nasi goreng. Sedapnya. Dan kita sekarang ni untuk episod kali ni, terima kasih siapa yang menonton. Kita berada di sekarang ni part 2. Welcome to Koh Lipe. Bayangkan bunyi ombak, pasir putih yang halus, air laut yang jernih macam kristal. Selamat datang ke syurga tersembunyi, Koh Lipe. Jom hari ni saya nak bawa korang sendiri rasai ketenangan dekat pulau ni. Memang cantik, air jernih, memang sangat-sangat ketenangan, sesuai untuk korang bercuti bersama keluarga. Jom kita bersama-sama, jom kita mula. Let's go. Kita turun bawah dulu deh. Kita turun bawah dulu. Kita orang sebenarnya plan nak makan dekat Nava Seafood, tapi tak buka hari ni tu. Pelan lah tak buka. Kita berada di pantai dekat Nava Seafood. Dan inilah kita panggil dekat Koh sana, sebelah sana kot. Sebelah sana Koh Lipe. So tu orang baru nak makan dekat Nava Seafood ni. Tengok tutup rupanya, ikan masin betul. So kita orang mencari lagi kedai di mana. So enjoy the view dululah. Aku tunjuk shot yang aku ni. So aku nak shot drone dulu. Okay, let's go. They talk about me but it's all the same. They talk about me, it don't change a thing. Riding through the veil and I'm switching lanes. They tryna play me but I know the game. They tryna play me but I know. So makan je lah apa yang ada. Tapi kedai nampak macam meriah. Pakai mam. Kita orang tak tahu, kita main redah je. Kedai mana yang kita orang jumpa. Sebab jarak dia tak jauh pun. So mana yang ada kedai kita jalan je. Sebab tengah lapar. Mandi biasalah dekat Thailand ni, tom yam, telur, tu je lah. Jadi kita orang tengok tu ada apa dulu. Garang kakak order ni garang Jangan main-main ha. Kakak tak lapar, jangan kacau saya. Kalau kacau siap lah. Tak adalah letak-letak menu belah. Aku nak order ni. Aku lapar ni, Shaking mat, shaking. Tak lapar, tak tipu lah. Jadi banyak tutup, banyak scam. Banyak scam. Nak jadi ceritanya tadi, kita orang aim satu kedai ni. Nama dia kedai dia Nava Seafood. Apa jadi masa dekat Apa jadi masa dekat kedai tu, kita orang sampai tutup. Babe, tadi mula-mula tadi pergi kedai yang dekat Anyai tadi pun tutup juga. Kedai sup keting tu memang sedap, sumpah. Kalau aku boleh cakap kat korang, sup keting tu memang power. Sebelum ni aku pernah pergi kedai tu, memang sedap. Lepas tu pergi dekat yang Nava Seafood ni pun tutup juga, ikan masin betul. So memang hari ni memang tutup semua kedai lah. Tapi yang paling penting, jangan kacau bini. Bini tengah marah, kau jangan cakap apa, senyap je. Bukan kita takut, tapi bila kita lawan lagi, siap lah, dia lagi lawan tau. So tak apa, kita sabar, dengar, tenang. Biar dia order je, lepas dia makan ni okey lah. Nasihat daripada Azam Jazz Studio. Alright, tunggu makanan dulu. Bila aku pun tak tahu gimana, tak apa, tunggu makan. Alright, apa yang kita orang order untuk malam ni? Telur. Tak tahulah telur apa gajah orang ni. Ni tom yam, ni udang, nasi, dan ni yang mundi lagi ni. Jomlah, bismillah lah, makan dulu. Ni tengah tumbuk sambal tu. Kita makan dulu. Nampak macam power ke? Apa tu? Belut ke tu? I don't think so lah. Oh my god, Masya Allah. Ini apa ni? Yang ni, ikan ke? Jangan. Sambal dah apa? Ada? Ada. Lagi satu lagi boleh? Satu. Add up.
Sisa. Ui, apa? Lupa tu. Lupa. Lupa. Dia seekor lagi ikan. Untuk permulaan YouTube baru ni, so kita akan buat review satu lagi rating berserta dengan harga. Okey tak? Rating harga. Kalau harga okey, kita bagi dengan makanan sedap kita bagi rate tinggi. Kalau makanan biasa-biasa alam ikan campur dengan somtam. Ikan campur dengan somtam, telur dengan ni. Macam ni? Macam ni dia. Kita bawa ambil tom yum tu. Okay lah, cukup. Tapi rasa dia macam kering sikit kan. Dia punya ikan masak tiga rasa tu dia rasa kering sikit. Minta maaf lah berpusing-pusing kamera. Telur dia. Bismillah. Telur dia terlampau tebal. Lepas tu bila dia makan tu dia rapuh. So jadi bila kau makan tu dia bila makan rasa sarang tak? Macam tu lah. Tapi okey lah. Okey. Dia punya ikan sakap ni saya rasa macam kita ambil ni kan. Dia rasa macam kicap-kicap sos macam tu. Tapi sedap tak? Tapi okey lah. Dia sebab kita ada udang tak try. Udang rasa lah. Overall untuk Thailand ni tom yum dia memang power. Korang pergilah kedai mana-mana, tapi tom yum dia memang gila lah. Dia punya tom yum dia memang, so far kita kena buat ranking baru lah. Kalau masuk Thailand ni dia tak boleh. Kalau nak compare dengan Malaysia memang hari jadi isu lah. Kalau kena buat Thailand je. Ranking Thailand je. Tak boleh nak campur-campur ranking. Tapi sini dia punya tom yum okey lah. Aku bagi rating 8-9 lah untuk rating Thailand lah. 8-9 dalam bahasa Inggeris, bahasa Thailand dia dalam East up. Udang dia rasa manis sikit. Dia rasa kicap-kicap sikit. So bila korang makan tu udang ni kan, dia akan rasa manis. Dia rasa macam kicap-kicap sikit. So bila korang makan tu memang sedap lah, boleh lah. Tapi itulah, aku ni makan pedas. Bila tak ada pedas tu jadi macam off sikit lah kan? For me this is so good. I think I rate 9/10. 9/10 man. Aku boleh lebih kurang 8/10 macam tu lah. Tapi kita tengok harga dulu macam ni. Tengok harga tu. Order lapar. Kita panggil order lapar. Order lapar. Okay. Kau makan dulu. Paling best tom yum dia. Paling best tom yum dia. Korang boleh datang kat sini. Kita orang makan dulu. Bye. Assalamualaikum. Subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni day 2 kita berada di Pak Bara. So hari ni kita akan bergerak ke mana? Ke Koh Lipe. Boat dalam pukul 11, pukul 10 macam tu. Sekarang ni pukul 8. Sekejap lagi kita sampai di Koh Lipe. So stay tune guys. So kita dah cukup hari kedua. So kita check out, kita get ready untuk ke Koh Lipe Pak Bara. Sekarang ni pukul 10.45. So kita jemput pukul 11. So get ready, kita tengah siap-siap daripada hotel. Alah dekat je, belakang ni je. So daripada hotel kita ni travel agency ke? Bukan ni macam travel agency jugalah. So kita sewa boat dengan dia. So kita letak parking kereta dekat sini. And then lepas tu dia akan datang ambil lah. Dia akan datang ambil kat sini. And then tengoklah, lagi datang ambil. Lepas tu kita gerak ke ni lah. Kita gerak ke ni macam tempat parking. Tempat parking dia. Dia ikut. Kita sensor sikit Lamborghini kita.
So parking dia. So kita duduk kat sini dalam 2-3 hari macam tu dah. 3 hari dekat 3 hari 2 malam 3 hari 2 malam duduk kat sini. Lepas tu enjoy kat Thailand dulu. Tu dah sampai dah abang kita. Waalaikumsalam. Ready boss Krak kung kap. ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ later ขอบคุณครับ Later. when you finish your trip ขอบคุณครับ สวัสดีครับ Sawadee-kap. Trip what time? Boat 11:30 11:30. can you please put sticker on your shirt please? Okay, sure. yes So kita kat ni saya? Pak Barapi Barang. So kita tunggu boat je lah. Gate number 4. So dia suruh tunggu kat gate number 4 Kita dah sampai di Koh Lipe punya boat. So memang semua dah masuk. So korang kena bayar dulu dalam lebih kurang RM44 untuk entrance fee. Then tunggu sini. Then kita go. Macam mana? Dia suruh bayar apa? Yang tadi tu bayar macam ni. Bila kita pergi Kuala Lumpur tu, kita lalu National Park dorang. So kita kena bayar yang tu. Yang ni yang kat dia tak bayar lagi. Faham tak? Oh, okay. Macam tu. So macam National Park punya. National Park, kita kena bayar National Park. Faham tak? Yang dia punya belum lagi. Begitu. Begitu raya. Sagi boat dia kata lebih kurang 1.5 jam ke Koh Lipe. So sampai di Koh Lipe kita enjoy lah man. Okay. when you boarding the free seat you can choose by your own okay Okay. Free seat. Okay. and this is for return tomorrow or 16 Okay, 16. confirm it 11 It's a random seat lah. Betul. Macam mana perasaan? Takut. Risau. Dah duduk belakang sekali. Siapa nak? Tak, tapi dia duduk depan lagi melambung tau. Apa? Depan lah macam lagi better. Weh. Ayu dengan ni nak cabut. Ayu. Babe, okay. Yang betul tuan. I'm afraid. Panas kan. Hopefully tak melambung lah. Why? Orang lain tak pakai? Tapi beg kita tadi dia masukkan dah semua. Of course dah, sekejap. How ah? Dia nak minta nombor bot. Alamak, I don't know lah. Maksudnya? Nantilah bila sampai Cuba lah. So dia minta nombor bot. Aku tak tahu lah. Dulu 50 kot. Dulu 50 kot. Mana? Tak. How do you see? Itu speed dia. Tak payah lah yang tu. Relax tak pakai. Tahu semua orang tak pakai. So nak ikan cerita, kita orang gerak Koh Lipe. Panas mat, pakai spek. Panas. Pakai spek. Ni speedboat, high speedboat lah. Ini kita orang pergi di belakang. So Sebab apa saya nak trail kan? Trail lah. Macam Tak, depan lagi gila tau. Depan macam ni. Eh? Depan lagi lah. Setengah. 1 jam setengah. So kita dah sampai di Koh Lipe mah.
Dah sampai alhamdulillah di Kuala Lumpur. Memang cantik man. Lumpur. Cantik. So memang cantik tu. Tak tahulah. Tapi air memang sekarang ni tengah high season. High season. So memang panas lah. Panas and then air pun nampak crystal clear lah. Oh, sorry. Beg kita mana? Oh, jaga. Finally. Penat mak, pening. Ni macam sabar jap. Salisa. Not yet. Not yet. Ya. Thank you boss. 5 minutes. 5 minutes. Okay. Penat mat, pening. 1 jam setengah kot. Korang kena bertarung dalam tu. So kalau ada bawa coklat ke apa ke, korang just bawa je. And then kalau ada air ke apa ke, korang bawa je lah air ke apa ke. Then sampai kat sini memang cantik. View pun cantik. Dia punya boat cantik. So barang-barang beg semua dia akan bawa sendirilah. Kalau korang pilih package ni lah. So dia akan bawa daripada sana. Korang tak payah pick up dah barang. So akan dia bawa sendiri je. Tapi memang bertungkus lumus lah. Bertungkus lumus nak cari barang tu. Tapi pulau dia ni kuat besar juga. Ni bagus lah servis dia. Macam servis Kan? dia very good. Yes. Memang best. Because they come to pick us up at the pier macam ni. Jadi kalau dia orang sampai, boat sampai, jadi aku bagi tahu dekat mana yang kita nak bawa. Tapi pening, tengah-tengah pening. Kita punya tak ada payung. Panas. Boleh asal kau tak kena jalan ni. Itulah. Ni cantik. Okay. Oh, panas. Yes. Thank you. Have a good trip. Okay. See you later, Papara. Okay. Kalau korang ambil trip ni, tak dapat payung lah. Orang belakang tu ada payung. Itu. Salisa Resort. Anissa Resort. So tu tempat kalau kau nak mandi ke apa lah, macam private beach macam tu lah. Tapi boleh je kalau kau nak pergi tempat lain. Aku tak pernah try lagi. Tapi let's see, is it okay ataupun tidak. Di manakah kita punya rumah? Adakah ini? Wow. Ya. Daripada depan mat. So kita dah sampai kita punya hotel, resort kita. So actually alhamdulillah beruntung sangat sebab dia depan-depan ni betul-betul ada kita punya resort. Kita depan kita. So ni tempat duduk dia. Letak barang dulu dan punya nasi. Sini beg kita. Wow. Honeymoon. So ni kita punya katil. Walaupun kahwin dah dekat 2 tahun, 3 tahun, tapi bini aku pandai. Tengok dia. Happy honeymoon. Sekali dengan ni, sekali dengan Swan tu, answer tu. Kita ni sikit. Kawasan luar. So ni dia punya tu. Sini dalam. Tak sikit dia punya toilet dia lah. Yalah, boleh lah. Boleh. Kita just enjoy dulu. Kita lapar. Tunggu bini aku sekejap. Bini aku tengah shooting kat luar. So
Ini apa nama dia? Bukan Budaya. Esok kita akan ke Bundaya. Ni apa cakap aku tanya buat aku punya ni. Tadi resort dia. Ada aircon, jangan risau. Harga dia dalam 300 ke 400 kot tak silap aku. Nanti aku tanya wife aku sebab perempuan ni memang pandai dia punya booking dia. Tapi actually smooth dulu sebelum ni sampai lepas tu orang datang pick up sampai dekat sini. So terus masuk bilik, check in macam biasa, senang. Terus sampai gitu. So kita just chill out je dekat sini. Hopefully InsyaAllah tak ada apa-apa. Kita lepak-lepak je lah sini. Alright. Lagi kita nak swimming dulu 1.5 jam Mat. Yang paling penting, jangan lupa like, subscribe dengan komen. Guys, subscriber baru berapa ratus ni? Tak bukan baru 10 orang subscriber. Like, subscribe. InsyaAllah kalau ada masa, peluang lagi, kita buat lagi video. Ada masa, ada lagi. Macam nak habis dah. Ada lagi. Esok ada lagi. Di bawah day 2. Alright. See you. Let's go. Kita dah sampai ke Koh Lipe, Pulau Lipe. View yang saya tunjukkan. Welcome to Koh Lipe. Tak tahu aktiviti dia apa, tapi nak jalan satu pulau ni mampus Mat. Lepas tu tutup pusing satu pulau. Okay juga. Tapi buat kerja gila pukul 3 tengah hari, jalan-jalan, acah-acah orang putih sikit, jalan, lepas tu gelap kulit. Kita punya rumah kita gitu. Ni lepas tu menghadap tu, ni pam. Dah lapar sekarang ni. Lapar. Sekali on camera je lapar. Ke random je? Kan random kat situ kita makan. Sana ke tadi kita nampak makanan? Betul? Ni ada direction. Ada direction. Berapa kilo tu? Oh, Tak sikit. 600 meter. Okay lah, 600 meter. Cepat lah sayang. Cepat. Weh, jauh Mat. Jauh lah. Mat. Ke kita naik motor? Jalan-jalan layan-layan view. Kita tanya ke sana. Sini tak ada. Ke sini. Boleh kot. Alah macam rumah kampung. Rumah kampung, jalan-jalan. Lepas tu jumpa orang, bagi salam. Tak apalah. What's up, bro? Where you from? From Russia. Russia? You learn? You learn? Yeah. My English is bad. I see. Your friends. No one. You alone. One. Yes. Oh, I see. How many days here? 2 days, lah? No. Russian, which part? Russian. Moscow. Moscow. Нет. Он. Yeah. Home. Сибирь. Sibir, eh? Сибирия. Oh, Siberia? Tak. Cari makan. So, tapi tak jumpa lagi kedai makan mana yang ada. Kita berada di Koh Lipe. This is macam amazed because this is new culture and new things and new encounter and new experience. Tapi banyak lah turis dia. Betul. Aku rasa macam kau kecil sangat Malaysia. Let's go.
Sekarang ni kita berada di Run Restaurant in Kuala Lumpur. Ni halal ada juga 2-3 kedai halal. Kita nampak kedai halal. Boleh untuk makan. Tapi based on recommendation kita try kedai ni dulu. Walaupun 600 meter jauh dia. Tapi we try first. Tapi macam itulah saya beritahu, Thailand ni dia lebih kurang sama je semua. In out pun sama je. Alright, kita makan dulu apa yang kita order. Kulit aku dah start merah ni tadi. Lagi aku tunjukkan view macam mana view esok insyaAllah. Pagi subuh esok kita try untuk dapatkan shot yang cantik-cantik. Pagi besok waktu matahari tengah naik. Okay, lepas tu kita tengok macam mana. Alright, kita order dulu. Tengok Miss order apa. Pulau dia tak macam, tak mahal sangat lah. Okey je harga dia kan. Tom yum, seafood Kecil lah. extra spicy, extra pedas ni. Kecil ke besar? Kecil. Kecil. Abang boleh cek kecek Extra ni, boleh pedas. cek mayo. Extra spicy. Biasa. Biasa ke? Pedas. Pedas. Okey. Telur dadah satu. Ada kenyang lah. Ya. Lepas tu nasi putih 2. Tu roti canai apa tu? Pancake banana tu ada? Ada? Jangan Nutella. Nutella sekarang. Nutella. One. Putih dia sayur semua dah. Sayur Saya nak makan apa lagi? Belacan, kelang masin, kelang itu. Daging ke? Daging goreng kunyit. Betul. So itulah kita orang yang order. Tengok dulu apa yang dapat. Yang kita lagi saya review apa yang kita ada dekat sini. Alright. Ciao. Our first Thai roti canai. Tak fokus. Rasa dia macam makan kurang manis tu. Boleh lah kan. Boleh lah. Lebih dia punya roti tu dia tak terlampau ni sangat. Tak terlampau manis sangat. Pisang dia pun tak masak sangat. Bila kita makan tu dia tak, aroma dia tak naik sangat. Roti canai dia pun kalau roti canai Melayu campur padu man. Tapi sebab roti canai dia tak sangat. Macam biasa, ranking yang pertama tom yum, telur dadah. Daging ke ayam? Daging kunyit. So kita tengok ranking mana yang best. Itu day 2. So sunrise dulu, tengok macam mana. Jadi kita morning guys. Kita berada di hari day 2 hari ni. Sama juga Kuala Lumpur, still lagi berada di resort yang sama. Dan pagi ni kita santai-santai tepi pantai. Alhamdulillah lah, cantik sangat cerita ni. Allah. Makan pagi kita hari ni, pagi sore. Kita ada pancake. Mostly ada je nasi campur dengan ayam rendang pun semua tu. Tapi itulah, kita tak tahu dia orang punya halal macam mana. So to be safe, kita orang ambil benda-benda yang macam vegetable, benda yang boleh makan macam tu lah, benda yang senang. So tak perlu nak kisah pasal dia punya halal haram ke apa ke. So boleh juga kat sini kita buat mostly pancake, pau, mushroom soup. Lepas tu ada bubur sikit. Bubur pun tak ada ayam pun semua kan. So tak tahu sembelih ke tak. Makan dulu. Apa-apa kita orang roger. Alright. So lepas je kita orang makan, kita terus prepare untuk activity next, iaitu snorkeling.
memang letih. Saya cakap jujurnya lah, memang cakap. So kita orang ambil trip ni kita ambil random group lah. So dia akan campur dengan random lah. Kalau korang dapat 6 orang, so macam 6 orang ni trip dia kecil lah. So harga dia pun lebih kurang 100 lebih je sehari. And then kita naik boat pukul 7 pagi, datang pick up dekat hotel tau, naik pakai boat ni. So apa aktiviti dia buat, kita pergi dekat pulau-pulau lah, antaranya Koh Hison, Koh Rawi, Koh Adang. Korang bayangkan pulau yang kita orang duduk tu pun, yang Koh Lipe tu pun memang dah cantik. So korang pergi pula pulau-pulau yang kecil yang jarang lah orang duduk situ, memang cantik, tapi most focus on snorkeling lah. So trip dia lebih kurang tak silap aku pukul 7 pagi, kita orang betul 7 pagi sampai memang penat tengah hari tu. Tengok nampak yang aku pun seronok lah. Kita orang ni dah lah tak pandai berenang lah tak. Dah cuak-cuak dah time tu. Kita orang prepare nak snorkeling time ni lah. Time ni sebab dia kata okay turun. Yang ni okey lagi tau, dia punya laut dia tak berapa laju sangat lah. And then pula dia pun cantik, memang sangat-sangat cantik. Kalau korang tengok memang laut memang biru lah. So siapa yang tak pernah snorkeling jangan risau. Sebab apa, abang tu akan ajar lah, tapi takkan ajar one to one, tapi korang boleh dapat lah. Sebab dia akan turun dekat pulau yang yang senang sikit. So korang boleh enjoy tak laju sangat lah air dia. Tengok cik bini aku tu pandai berenang pun boleh berenang. Kalau korang yang dah pandai, tak payahlah pakai life jacket, tapi aku syorkan pakai jugalah life jacket. And then ada beberapa tempat lagi, ni macam ni pulau dekat batu lah, cantik, memang cantik. Dia batu-batu hitam je lah, tapi kalau korang nak mandi, mandilah. Tapi kalau macam aku tak mandilah. So ada 6 checkpoint snorkeling. So yang ni antara nextnya checkpoint snorkeling, nampak air biasa je kan, memang air dia tak laju sangat, tapi ada satu checkpoint tu, ya Allah, air dia memang laju, korang memang hanyut lah. Ni tak ingat lah siapa ke, dah macam duyung dah. Ni kita orang pun ambil gambar. Tapi enjoy overall. Enjoy, memang cantik, memang best. So last checkpoint tengah hari tu dia akan bawa kepada forest lah, forest punya pantai. Dekat situ dia punya national park lah. So korang boleh enjoy dekat situ, lepak kat situ. And then dia sediakan makan juga untuk lunch, untuk korang makan juga. So panjang lah trip ni, daripada pagi, korang bayangkan daripada pagi sampai tengah hari tu sampai nak dekat petang dah baru balik. So korang kena pandai-pandai prepare lah kain semayang ke apa ke, yang untuk boleh korang sembahyang dan solat. So kita orang dah memang lapar tengah hari tu. So kita orang singgah National Park dulu, and then dia orang bagi makan dulu. Memang best. Sejujurnya aku cakap memang trip kali ni memang cantik, memang best. Yang macam bini aku ni pakai sunscreen, so letaklah dalam sunscreen tu. Tengok tu dah. Aduh, kita orang pun macam memang tengok balik video ni, edit balik macam nice juga, best juga. So ni aftermath lah, aftermath selepas daripada kita orang snorkeling. Bini aku dah macam ni apa benda ni kan. So itulah. Hopefully korang boleh sampai dekat sini, memang best. Tu je aku cakap, memang best, enjoyable dan memang letih. Trip ni, snorkeling ni, beware kalau korang nak sewa hotel yang murah. Sebab one day memang full. Kalau korang sewa hotel cantik, korang duduk situ dalam one day macam tu kan. So separuh hari, bukan hampir dekat sehari. Bayangkan habis masa untuk snorkeling saja. So korang balik tu dah letih, and then tak dapat enjoy hotel. So hopefully kita orang semua dah barai dah, yang geng-geng lain pun dah barai dah. So enjoy. Kalau korang nak ni, boleh komen lah dekat bawah macam mana trip. Kita orang buat DIY je. Kita punya mic tak on, so tak apa, lagi aku buat voice over je lah. Voice over, tapi kita dah selesai tu. So sekarang ni kita nak pergi check kita nak pergi check in untuk pulau seterusnya, dan kita patah balik, kita rehat sekejap lah. So sebelum kita pergi ke mana, ke petang ni punya event. Kita buat apa petang ni, kita ambil gambar je lah. Alright, see you guys. So good morning.
to 10. We have preferred in our restaurant by buffet, yeah. Okay. Dim sum, bacon, pau, peanut. Dim sum, bacon, pau, Oh, okay. Non halal. babi. Okay, okay. Got Non babi. halal. Alright. I'm not sure halal not halal, but no. Oh, okay. Got okay. babi. Sampai dekat kita punya second hotel, day 3 kat Pak Barah, which is Koh Lipe. Dan this pantai hotel ni dia sebelah, bukan dia sebelah lain tau. Dia sebelah matahari terbenam. Yang kita pergi tu adalah matahari sebelah sunrise. Dan dia kita pergi ke matahari sebelah. Alright, the view dia memang cantik. Dia macam style, tak ada style macam kampung tu kan. Resort ni adalah Bundaya Resort. Uniknya dekat resort ni, dia macam lain sikit lah. Dia macam tadi pun cantik juga. Salasila tu pun cantik juga. Dia macam style kampung gitu kan. Tapi yang ni macam style ada arcade, ada swimming pool. Bapak kaki. Kaki dia macam ni. Nampak ni. Our hotel. Assalamualaikum. Okay, butir aku masuk kaki Okay lah, TV satu. Kita orang request untuk happy honeymoon. Nampak cantik yang tadi. Nampak cantik yang muda tadi. Salasila tadi cantik. Ya? Gabus. Mana? Tak, ada punya lens. So kita sekarang berjalan menuju ke breakfast. And then kita shooting sikit sebelum kita bergerak balik. Kau tengok berapa besar siap pokok sini. Pun dah lewat dah sebenarnya. Tapi sebab specialnya kat sini, dia tak special sangat lah sini. Sebab area dia cantik. Tapinya dia tak sunset sebelah sini tau. Dia sunset sebelah lain. Macam ni, sekali aku tunjuk dalam peta. Okay, dia sunset dia sebelah ke arah kanan. Macam tu lah. Ni sunrise yang hotel Salasila semalam kita duduk tu, pantai sebelah situ. So yang ni lebih kepada macam maybe dekat dengan market kot. Ni noodle soup. Daripada ayam ni. So untuk permulaan ni Maggi, and then plus juga dengan nak makan style ayam macam tu, maybe limited sikit lah kot. Sebab kita tak tahu function halal apa semua kan. So memang literally kita ambil benda-benda yang macam sosis, yang campur sotong, yang seafood ke. Maybe insyaAllah lah dia orang tak letak wine. Tapi view dia cantik lah. Ni dia makan palm. Sikit. Ni. Rasa. I rasa lah. Tak boleh macam tu pula. Sebab sana ya ke? I rasa kan maybe sebab sini kawasan mahal. Maybe. Betul. Mana lagi yang cantik lah? Hello guys, sekarang ni kita tengah menunggu. Apa aku belok dulu lah. Kau dah cakap. Tengok baby tu. Dia tengok you tadi? Dia tengok you? So cute. Sini dekat you. Tajuk ke apa nama? Swimming pool. Sehari saja nak jalan-jalan. Cantiknya, betapa cantiknya kawasan ni. Faham lah sebab apa dia mahal kan. 2 hari lepas kat Salasila tu dia murah. View dia pun cantik. Sebenarnya sebab kawasan ni sebab dia buat in proper way. Dia buat macam rumah-rumah macam tu kan. Situ gym Situ gym pula. Situ gym. Sini dia punya area untuk swimming pool. So kita dah sampai dekat area swimming pool. Macam gelap sikit lah. Kita dah sampai kat area swimming pool. Jadi nak sepatah dua kata, kita berenang jap. Sepatah dua kata,
Boleh lah lepak-lepak sini ke apa ke. Kan? Dah swimming kejap. Cantik lah kan? Bentar ada tunggu boat. Hari ke berapa? Hari keempat Hari keempat. So alhamdulillah dah habis trip kita dekat Bundaya. So sekarang ni kita on the way ke reception, then check out, then kita balik ke pulau. Ada satu lagi hotel yang kita nak tunjukkan kepada korang. Stay tune. Maybe ni jadi part 3. Aku rasa macam 4-5 hari ni kira banyak jugalah vlog yang buat ni. Tapi nak compress satu video memang banyak lah. Tapi maybe try simplifykan dalam 3 part macam tu. So stay tune kepada next punya trip. Dah check in barang. So sekarang ni tengah menunggu untuk naik je lah. So tengah tunggu boat kita. And then kita gerak ke pulau lah. Overall experience? Dia best. Dia yang paling first cantik. Cantik, tenang. Makanan halal tu kena hati-hati sikit. Cuma dia tenang lah. Cuma dia macam kan nak santai datang sini. Family sesuai lah, santai. Tak banyak aktiviti sangat. Okey lah. Betul. Family kan ada sikit lutut semua. So boleh lah duduk. Tapi air dia memang cantik doh. Biru dia tu, biru betul. Boat pun lebih kurang 200-300 kan? Seorang apa? 1,5. Actually dua kita tak masuk snorkeling. Two of us including snorkeling is 440. So lebih kurang seorang 220 lah. 220 lah. Snorkeling ada berapa checkpoint? Banyak 6 checkpoint. Lepas tu ada 1 checkpoint makan, lunch. Betul. So we start at 9:30 and ended at 3 dah sampai kat sini lah, main pulau. So memang literally memang berbaloi lah. Lepas tu korang dia tolak pula luggage apa semua daripada A to Z pula tu. Betul? A to Z memang Dia tahu tak pegang langsung lagi. Orang pegang lagi. recommended. Repeat lagi tak? Recommended untuk plus especially siapa yang duduk Perlis. Recommended gila. Kedah Daripada Perlis. korang nak pergi Langkawi tu, sini much a lot cheaper. Yes. Bukan, I mean like in term of you boleh dapat harga 500 super cantik gila. Betul. Daripada Langkawi tu Langkawi korang kena beratasan dulu immigration tu. Ya kot. Kita hari tu tak beratur kan? tak. Sebab kita chop pasport kat sana dah. Oh ya, Dekat border. Literally recommended lah. Kalau siapa nak datang sini sekali lagi, boleh lah. Next trip It can be Danang ataupun Dalat. Okay, next trip it can be Danang or Dalat. Or kalau macam kita nak murah lagi, kita pergi Krabi lah 3 hari 2 malam. Kita memang sponsor lah. Tiga sponsor lah. Ataupun Agoda ke siapa-siapa company yang nak sponsor kita. Mana tahu nak sponsor kita ke New Zealand ke. Call out. So boleh DM saya dekat YouTube ataupun directly kepada saya punya TikTok ataupun IG. Who knows? 5 tahun lagi, 2 tahun lagi kita ada sponsor kita. Amin lah. Sponsor guys. Nak adikan cerita ni kira macam proper vacation jugalah. Sebelum ni kita orang macam honeymoon pun dekat hotel bergantung. Penang semua tu je lah. Pening tapi Kelantan no lah. Kelantan no right? Kelantan tu Naratiwat lah. Tengoklah ke mana yang dapat kita Pening tu yes jugalah vacation. Cuma kalau overseas lah. boleh pay for the first starter. And then after this waiting Ho Chi Minh Dalat Muine. Tu memang lenjan penat weh. Chimin Dalat Muine. 3 tempat kita cover. Bromo. And then Bromo Jogja. And then I nak selit Danang lah. Somewhere 3 days 2 night. Somewhere lah Danang. Look lah. Danang. Tengoklah kalau ada. InsyaAllah. Sponsor kita tengah cari sponsor ni. Ada sponsor, kita orang pakai baju sponsor korang. Kita orang buat topi. Kita orang promote dekat pulau-pulau ni. Mana tahu. Alright, selamat Hari Raya. Tunggu part. Aku rasa Nava Kiri ni aku kena masukkan part 3. Tadi yang buat cantik korang.
Ha? Betul. Kita orang ada Batak. Ui. Batak mah. Oh ya, yeah, and paling penting I think pool tepi sebelah, pool sebelah. Kalau nak mandi terjun je. Mana kat mana? Hotel kita. Nampak kiri ni. Yang paling penting halal, sebab dia semua halal, jangan ragu-ragu ya. Kat sini ni ragu-ragu tak bagi aku makan ayam. Aku macam lah. Tak boleh. Kita bak makan kita kena strict. Okay. Alright guys, tunggu part 3. Jangan lupa like, subscribe and comment. Boleh suggest kat bawah next trip kita ke mana. So aku boleh conclude kita punya Kuala Lumpur trip kali ni memang best. Boleh dalam 8 lah 8/10 lah Betul. Accommodation semua senang. Makanan dekat Pak Barat especially memang sedap. And mahal sikit dekat sini. Korang sediakan bajet tinggi sikit. Makan tu banyak dalam, so sekali makan tu 80 lah. Betul. Duduk Alright. orang. Tepuk sikit kamera.